Pemenang bagi anugerah skrip TV PSS terbaik kategori Sekolah Kebangsaan. Tempat ketiga, Sekolah Kebangsaan Datuk Laksmana Raja Mahkota Perak. Macam pintu Doraemon je. Tapi kecil sikit. Dia guna ke? Tak percaya ke? Oh, tak percaya Tengok ni. Mak! Hebatnya pintu ni. Johannya ialah siapa Johan? Muhammad Ahzar Rizki Sidik dari Sekolah Kebangsaan Datuk Laksamana Raja Mahkota Perak. Tahniah ucapkan. Dan Johan. Adik Muhammad Ryan Hakimi Razali, Sekolah Kebangsaan Datuk Laksmana Raja Mahkota Perak. Balik nanti aku tunjuk. Ajak dia orang sekali. Pintu Doraemon. Betul ke Muhaimin tu? Tak percaya aku. Mari. Ini Profesor Muhaimin lah. Memperkenalkan pintu teleportasi. Macam pintu Doraemon je. Tapi kecil sikit. Dia guna ke? Tak percaya ke? Oh, tak percaya Tengok dekat depan tu. Aku buat demo. Tengok ni. Mak! Hebatnya pintu ni. Boleh pergi ke mana-mana saja guna pintu ni. Aku cakap tak percaya. Dah, aku nak pergi rehat. Aku lapar. Kamu nak ke mana? Jalan kaki kan ada pintu Doraemon. Betul juga. Biar aku guna pintu Doraemon ni. Acik, saya ambil ni. Saya dah bayar. Aku ada ni. Mana diorang? Alamak, hujan. Oh, kat sini korang rupanya Hujan tadi tu duduk sini. Aku teringat nak pergi Jepun. Jumpa Doraemon. Sempat lagi ni pergi Jepun. Jom. Sampai mau Jepun. Sampai mau Jepun. Konnichiwa, Ajinomoto. Di mana rumah Nobita? Konnichiwa, sumimasen. Urege, Osaka, Tokyo, Doraemon. Hai. Arigato. Guys, jomlah kita jalan-jalan dulu. Jom. Jalan-jalan juga. Penat ni. Duduk dulu lah. Macam tak percaya kita dah sampai Jepun kan? Oh, tak sia-sia aku buat pintu teleportasi ni. Lepas ni, minyak petrol tak laku lah dah. Tapi tak bahaya ke kalau semua orang dapat guna pintu ni? Baguslah ada pintu ni apa? Senang nak melawat orang yang sakit. Nak melancong senang tau. Tapi kan... Apa tapi? Dah,
sekarang jom ikut aku pergi Perancis. Jom. Oh, bestnya pergi Perancis. Bonjour. Bonjour. Oi, tengok seni-bina atas tu. Ui, sejuk. Tak tahan aku. Jimat kan kita datang sini, Kak Ira? Nampak tak kelebihan pintu ni? Tapi aku rasa pintu ni bahayalah. Tapi. Cerita sampai habis. Tak semua teknologi tu bagus. Contohnya AI. Yelah, AI banyak membantu kita. Tapi kesannya peluang pekerjaan pada manusia akan berkurang. Semua nak bergantung pada AI. Nak berdebat pula. Nak berdebat balik KL lah. Dulu hotel. Jom. Sampai ke Malaysia. Apa ni? Pasal aircon. Dah lah masa tanpa izin, buka aircon pula. Lantak Aku nak pergi landing jap. Landing time! Oh, cantiknya KLCC. Boleh nampak dari sini. Sekarang, apa yang kamu tak puas hati lagi? Pintu ni memang banyak kebaikannya. Tapi, cuba kamu fikirkan kalau pintu ni jatuh kepada tangan orang yang salah. Maksud kamu? Maksud aku, pencerobohan privasi. Tengok apa yang kita buat sekarang. Salah ni. Betul juga kalau dapat kepenjarahan yang habis dia rompak bank. Kita semua akan jadi malas nanti. Ini belum lagi sentuh ekonomi, gangguan sosial. Iyalah, tiada lagi sepadan. Apatah lagi kawalan immigration. Haru satu dunia. Iyalah, tak terfikir pula aku. Betul lah. Aku percaya jika diguna secara meluas, pintu ni lebih banyak mengundang kecelakaan dari kebaikan. Atau nak buat macam mana ni kau mah? Macam ni lah. Kita pulang ke sekolah, kita musnahkan pintu ni. Ingat, kita rahsiakan perkara ni.